Sekarang ni you hina anak I pula. What's your problem, Aida? Kalau tak salah, kenapa takut? Pedulilah. Orang cakap apa pun. Berani kerana benar. I tak takut. Tapi mulut you tu boleh tak jaga sikit? You tak nak anak I tak apa. Fine. Kita putus. Tapi mulut tu jangan macam longkang. Wow. Mulut I macam longkang. Ya. Perangai anak you macam ahli syurga. Diorang jumpa anak you dekat mana? Masjid. Perangai anak you tu lagi busuk, lagi longkang. You nak cakap anak I jahat? You nak cakap Maira tu perempuan murah? Ke? Terpulang, you nak fikir apa? You nak bersihkan nama you, suruh Maira tu buat check up. Kalau tidak, sampai bila-bila pun orang akan cakap anak you tu dah busuk, rosak. Anak I tak hadaplah nak kahwin dengan anak you. And I pun tak heranlah anak I tak kahwin dengan anak you